pada kita tempat. Tapi thank you so much yang hadir hari ini. Selamat Raya Mahjong. So apa yang saya nak cakap, basically abang-abang dan kakak saya dah cakap. So harap anda semua nanti datang support ramai di keluarga anda dan sanak saudara, support filem Gayung sebab filem ni macam Kak Adib cakap tadi, filem yang luar biasa. Kita mengangkat silat Gayung. Siapa yang tak tahu siapa tu penasasnya, dekat sini lah anda boleh tahu inspirasi daripada Datuk Nino Abdul Rahman. Okay, right. So nanti kita support 8 Mei 2025 guys. Yeah. Untuk nanti pula masih banyak. You bergayung ke? You Kalau abang nak cakap saya isi, bukan saya kosong. Kenapa aku je lah yang kosong sekarang ni? kau memang habis. Kau memang habis. Awak dancer. Kita akan datang. Baik, diorang datang bukan tangan kosong juga. Walaupun diorang ada isi, tapi diorang bagi hadiah kepada anda, iaitu eksklusif mak daripada Gayung sendiri. Yang ini anda dapat free, tapi anda tahu harga dia, boleh pergi kat sosial media TikTok RM37. Hari pergi free. Sorang-sorang bagi. Korang nak tak? Siapa nak daripada Beto? Okey, tapi tak semudah tu lah. Dapat tak semudah tu. Okey, bila saya tanyakan soalan, kemudian saya kata 1, 2, 3. Siapa angkat tangan dulu? Itu Okey. Saya tanya soalan, bila saya kata habis tanya soalan, 1, 2, 3, siapa angkat tangan dulu? Baru saya orang tu berjawab. Okey. Sedia. Dalam filem Gayung ni kita ada tagline. Tagline dia apa? 1, 2, 3. Okey. Siapa pilih? Apilah pilih B supaya Beto tak bersalah. Lagi sekali. Okey, Beto 3. Beto 3. Dia kena 1, 2, 3 Okey. 1, 2, 7. Bukan. Makilah. Belum puas lagi pergi mana ni? Okey. 1, 2, 3. Okey. Adik, satu dia. Abang ni. Abang, jawab dulu bang, sabar. Tak menang lagi bang. Tak menang lagi bang. Kau sabar bang. Nama siapa bang? Syafiq. Oh, bukan. Kau pengamen nak ganti dia. Ada isi tak bang abang ni? Oh, tak boleh. Apa tak perlu? Okey. Jawapan. Kata yang kau tak bidik bergetar-getar kenapa kau? Baru tengok yang pakai selendang jarang-jarang tu dah bersam. Kata bersahut, Gayung bersambut. Itu terlalu Alah salah dah bang. itu Gayung. Okey, orang lain. Akak ni pun saya takut nak tanya ada isi ke tak. Nanti awak lempang saya. Oh tak ada. Anak je. Itu lagi berharga. Nama siapa? Azal. Daripada mana? Daripada Pulau Johor. Jawapan dia. Membujur lalu melintang patah. Abang ambil. Tak apa. Ambil. Okey, abang bandar. Abang kat sini. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya tuan pengarah kita. Membujur apa buat asal soalan? Okey, silakan tuan. Saya punya soalan juga. Okey. Sama juga macam Beto lah. 1, 2, 3 dia angkat tangan dia. Selain daripada saya sebagai pengarah, saya telah menjemput seorang lagi pengarah, iaitu pengarah aksi untuk filem ini. Dia juga membintangi filem ini bersama-sama kami. Siapakah dia? 1, 2, 3. Okey, abang. Okey, jawab dulu bang. Okey, abang tak sabar ni bang. Nama siapa? Nama abang Alik. Okey, nama pengarah jemputan tu? Yayan. Yayan apa? Ya, betul.
Ya, terima kasih. Okey, Abil. Okey, saya tak nak bagi soalan. Saya nak kasih file sikit. Okey, saya kasi jatuh Okey, saya perlukan 3 orang lelaki. Saya nak 3 orang. Boleh, awak boleh. Nanti saya tak apa-apa. Saya nampak abang nak buat hebat. 3 orang lagi. Okey, dah cukup. Awak perlukan kasi 3. Aku balik host kat sekarang. Oh ya, boleh. Sampai dia dah mari. Boleh. Dia dah masuk. Sini, beratur kat tempat saya. Beratur kat tepi, beratur Aku kat dah tepi. jadi host dah. Boleh. Boleh. Dia dah masuk. Dia dah masuk. Okey, sini bang. Abang jangan takut bang. Jangan takut, saya tak akan sentuh, saya tak akan buat apa. Siapa nama awak? Lokman. Lokman Faizal? Syafiq. Okey, sekarang ni untuk dapat mak ni, harga dia berapa tadi? 37. It's not cheap. It's not cheap. So, sekarang ni saya nak Dia masuk. Okey, saya nak 3 orang ni kena tunjuk skill silat. Boleh ni. Itu kena ingat bukan yang paling kemudian. Jadi bos lah kasi. Boleh. Sorang-sorang. Sorang-sorang. Ni lah je keluar. Baru menang mak. Baru mak yang ni. Okey, boleh Ini sini. Kita mulakan daripada represent from Indonesia. Okey, nak muzik gayung tadi tu? Yang best tu? Okey, cakap action. Sabar lagu tak keluar. Tiga dia tak apa sih dah tengah-tengah cakap action. Okey. Nak mana muzik ke? Sebab kita minta dari langit dia lambat turun. Kita minta last minute. Kita minta dari langit dia lambat turun, kau sabar. Tapi betul dah hafal lagu ni kan mungkin boleh pakai. Okey. Camera roll. Ya, aku cakap camera roll, semua kita cakap action, okey? Camera rolling. Apa yang paling hebat saya pernah jumpa? Kalau show macam ni, saya paling suka. Payment tinggi, show sekejap. Kita tak macam ni dia. Betul. Kita tengok energi yang selesai. Abang Faizal kan nama abang tadi? Abang Faizal daripada mana Abang Faizal? Perlis. Daripada Perlis. Ya, ini orang yang keempat. Abang daripada Perlis? Yes, orang keempat. Kau tak faham kan? Lambat faham. Okey. Apa tak dapat? Oh, saya apa maksud dia? Perlis kan 8 orang. Seorang datang sini. Apa lah? Orang yang keempat. So, tinggallah kat sini. Okey. Okey, inilah dia peristiwa daripada Bukit Panjang. Alright. And rolling. Ini Perlis punya kau jangan nak foto. Tak. Saya bagus. Dia akan calon untuk gayung 3. Abang hebat. Okey. Perlis hebat. Walaupun dia keempat. Baik bang. Okey, yang ni. Ini wakil paling muda. Gen Z. Gen Z. Yang di sini Gen Z. Apa nama? Kenapa aku pula ikut? Kenapa kau baik? Oh, sis. Nama dia. Saya lupa lah. Lokman. Lokman daripada Johan. Lokman. Dengan Abang tak payahlah pakai suara jantan tak lupa. Aku yang suka yang Gen Z suka yang umur-umur Sugar Mami. Okey, Lokman ready? Okey, presenter yang ketiga. Represent Thailand. Rolling. Betul. Kekudia dia betul. Ini kuda hitam ni. Ini dia. Baik.
Tergantung bayar muka siapa? Ingat ke bayar muka kekasih lama? Okey, siapa pemenang? Okey, dah beratur. Okey, dah beratur. Lepas juga order saya bangga. Abang saya bangga dengan abang Belis. Okay. Alright, so ini adalah masa yang ditunggu-tunggunya. Lepas kita cakap apa, saya kena korang nak tepuk tau. Okay? Kita mulakan daripada awak pula, awak punya co-host kan? Okey, saya co-host. Kita mulakan daripada Abang Syafiq kita ni. 3, 2, 1. Siapa penyokong-penyokong tepuk? Bagus. Okey, seterusnya. Dia ada peminat. Dia ada peminat. Ya. Ada peminat. Aha. Yes. Yang ini daripada playlist orang yang memegang nombor 04. Yes. Dia turun sini. Okey. Aku rasa pula. Okay, ready semua, tepuk. Oh, betul. Abang memang ada peminat. Nombor. Sebab melapang ke singkir ya, bang. Percaya Pada diri dengan seterusnya, ini dia Gen Z yang berminat pada mami-mami. Gimana ni? Ready, tepuk. Jadi apa macam mana dia? Okey, kita akan nampak pemenangnya. Kita ada pemenangnya adalah Lokman. Kita selamat. Jangan ni budak-budak tak locak. Tapi Abil, daripada pengarah dan juga penerbit Serengganu, kita tak lokit. Dua-dua pun kita bagi hadiah. Ya, kerana dia orang mengatakan lagi. Jadi kepada anda semua, lepas ni kita ke open tau, pukul 5. Jadi kita minta anda semua bersama-sama dengan Mi untuk kesada pukul 5. Baik, kita tamat dah sudah